Nurin rasa ada tangan genggam muka dia. Masa tu mata dia tertutup dan langsung tak boleh buka sebab genggaman tu kuat sangat sampai Nurin rasa marah lebih daripada takut. Dalam hati Nurin berkata, "Woi, sudahlah, aku tengah mengantuk ni, nak tidur, pergi kacau orang lain." Lepas tu genggaman tu terus hilang. Bilik air luar rumah tu pun sebenarnya ada penghuni. Pintu depan rumah Nurin ni memang jarang sangat berkunci kalau ada orang dekat dalam rumah. Jadi kawan-kawan selalu keluar masuk sesuka hati tanpa ketuk pintu dulu. Ada seorang kawan rapat, Fiona. Boleh kata dia ni macam half housemate lah sebab kerap sangat tidur dekat bilik Nurin atau bilik Sabrina. Petang tu Fiona datang masa Nurin tengah main laptop dalam bilik. Dia tak ketuk pun, terus masuk je. Fiona tanya, "Ada orang lain ke dalam rumah ni?" Nurin cakap, "Tak ada, dia seorang je." "Kenapa?" tanya Nurin. Fiona kata, "Masa dia lalu dekat bilik air tadi, dia nampak ada orang tengah duduk mencangkung depan pintu tandas. Pintu tu nampak separuh terbuka aje, tapi bila diorang keluar pergi cek, pintu tu dah terbuka luas." Fiona bersungguh-sungguh cakap dia memang nampak tadi dan dia bukan jenis menakut atau suka reka cerita. Gangguan tak habis setakat tu je. Ada sekali tu salah seorang housemate Nurin, diorang panggil Clara, datang ke bilik dan tanya, "Nurin ada terhantuk kepala lagi ke?" Nurin bela, tak faham kenapa dia tanya macam tu. Clara cakap 10 minit sebelum tu dia dengar Nurin menjerit "aduh" dari arah bilik air dan ingatkan Nurin tergelincir terhantuk kepala dekat lantai sebab sebelum ni Nurin pernah jatuh 2 kali dalam bilik air tu. Padahal masa tu Nurin duduk depan laptop dalam bilik. Bilik air pun dia tak masuk, apatah lagi tergelincir. Ada juga gangguan kecil-kecil yang Nurin kena. Lampu kadang-kadang hidup sendiri, kadang-kadang mati sendiri. Pernah sekali Nurin tidur dengan lampu terbuka, tapi bila bangun lampu dah terpadam. Masa tu pula tengah cuti sama, 3 housemate lain semua pergi bercuti dekat Guilin. Tinggallah Nurin sorang-sorang dalam rumah. Pernah juga dengar bunyi air paip mengalir tengah-tengah malam. Dan yang paling pelik, kadang-kadang waktu malam dari dapur boleh terhidu bau pizza, burger dan fries. Diorang siap bergurau mungkin penyewa tu hantu Mat Saleh, bukan hantu tempatan. Lama-lama Nurin dengan housemate lain dah terbiasa sampai anggap diorang ni macam housemate gaib yang tinggal sekali. Nurin duduk dekat apartmen tu setahun je, lepas tu pindah ke rumah baru yang alhamdulillah memang tak ada gangguan langsung. Kawan-kawan pun dah tak takut nak video call dia lagi.